Akhirnya berubah, dia jadi susuk seorang wanita tua. Tubuh dia dibalut dengan kain putih. Kain putih lusuh macam kain kafan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ni akak nak sampaikan 4 kisah seram macam biasa. Akak teruskan dengan kisah yang pertama, pewaris rantai tulang. Kisah ni diceritakan oleh Ammar tau. Apa yang Ammar nak ceritakan ni memang kisah benar yang pernah berlaku dalam keluarga Ammar lebih kurang sedekad yang lalu. Sampai sekarang lah kalau cerita balik semula dekat ahli keluarga kan, masing-masing masih boleh ingat lah setiap kejadian dengan jelas. Sebab apa yang berlaku bukan gangguan biasa-biasa tau, tapi satu rentetan peristiwa pelik yang datang bertimpa-timpa sampai satu keluarga hidup dalam keadaan yang berjaga-jaga selama bulan-bulan lah, pendek kata. Semua ni dipercayai berpunca daripada perbuatan khianat manusia yang sanggup guna jalan gelap sebabkan hasad dengki. Benda ni biasa berlaku, biasa sangat. Kisah ni bermula pada satu pagi yang nampak biasa. Masa tu ada seorang pemuda yang bekerja dekat bengkel milik Pakcik Ammar lah. Bengkel tu kebetulan terletak tak jauh dari rumah keluarga Ammar dalam satu taman perumahan yang sama. Waktu dia nak pergi kerja pagi tu, langkah dia tiba-tiba terhenti tau bila nampak sepasang suami isteri yang langsung tak kenal sedang mencangkung dekat longkang besar tepi rumah Ammar. Rasa pelik lah kan. Mula-mula dia ingatkan mungkin pasangan tu tengah cari barang jatuh ataupun buat kerja biasa ke, macam yelah, tak boleh nak tuduh-tuduh kan. Tapi makin lama dia tengok, makin pelik perangai diorang. Sebagai jiran yang prihatin, dia pun tegurlah dan tanya apa sebenarnya yang diorang buat awal-awal pagi dekat situ. Si lelaki terus pandang dia dengan muka yang nampak serba salah sebelum jawab selamba. Diorang tengah pulangkan lipan bara yang sesat. Jawapan tu memang terus buat pemuda tu jadi pelik tau. Bila dia jeling ke dalam longkang, dia nampak sesuatu yang buat dia hampir tak percaya. Dalam longkang tu ada seekor lipan merah menyala yang saiz dia luar biasa besar, hampir sepanjang lengan budak kecil. Warna merah dia pula bukan merah biasa, macam merah bara yang tengah membara. Merah bara tengah membara, merah sangat lah. Sampai dekat bengkel, dia teruslah cerita benda tu dekat Pakcik Ammar. Pakcik Ammar tanpa berlengah, dia teruslah telefonkan Ammar. Dia tanyalah sama ada kawasan rumah Ammar memang ada banyak lipan bara ataupun tak. Masa dengar soalan tu, Ammar memang hairan lah. Sepanjang hidup dia duduk dekat kawasan tu, tak pernah sekali pun Ammar nampak lipan bara sebesar tu. Kawasan perumahan dia orang bersih dan bukan kawasan yang biasa ada serangga berbisa tau. Tapi lepas tamat panggilan telefon tu, entah kenapa hati Ammar ni mula rasa tak sedap. Macam ada sesuatu yang buruk sedang menghampiri. Dia berasa lah. Perasaan tu datang tiba-tiba tanpa sebab. Ammar dia teruslah pergi jumpa datuk dia yang tengah berehat dekat beranda rumah dan diceritakan apa yang berlaku dekat datuk dia. Datuk dia cuma dengar sambil dia anggukkan kepala. Muka dia tenang je. Tak nampak pun terkejut ke apa ke, tak nampak langsung. Bila Ammar habis bercerita, datuk dia cuma kata pendek je, tak payah risau. Tapi walaupun datuk dia nampak tenang, hati Ammar ni tetap tak sedap tau. Kejadian tu berlaku sekitar pukul 7.15 pagi. Menjelang waktu Zuhur, kepala Ammar dah mula serabut fikir macam-macam lah. Jadi Ammar dia ambil keputusan dia untuk baring sekejap dalam bilik dia. Kononnya dia nak rehat lah. Tapi masa tu lah semuanya bermula. Ammar tertidur kat situ dan Ammar bermimpi. Dalam mimpi tu, Ammar berada dekat rumah pusaka nenek dia. Suasana rumah tiba-tiba jadi kecoh dan menyeramkan. Lepas tu muncul seorang wanita tua berpakaian serba hitam tau. Dia berdiri dekat pangkal tangga rumah. Rambut dia putih, panjang, menggerbang. Leher dia pula penuh dengan tasbih kayu hitam. Tapi benda yang paling menyeramkan ialah rantai yang tergantung atas dada dia. Rantai tu diperbuat daripada serpihan tulang-tulang kecil manusia. Bila wanita tua tu pandang Ammar,
bulu roma terus berdiri lah. Dengan suara yang garau, dengan suara yang kuat, dia terus menuding jari ke arah Ammar. Macam mencabar Ammar bertarung dengan dia. Entah macam mana dalam mimpi tu, Ammar turun ke laman rumah dan dia berdepan dengan wanita tua tu. Pertarungan yang berlaku tu bukan guna senjata tau korang. Bukan tumbuk-tumbuk segala. Tak. Bukan sepak segala pun bukan. Tapi macam pertarungan batin. Wanita tua tu melepaskan serangan berupa angin hitam yang pekat macam tu. Setiap kali serangan datang, Ammar cuma mampu baca ayat kursi dalam hati dia. Anehnya setiap kali ayat kursi dibaca, serangan tu dia macam hilang kekuatan tau. Sampailah satu ketika tu, Ammar dia berjaya meluru ke depan dan ditarik rantai tulang yang tergantung dekat dada wanita tua tu. Sekali rentap, putus rantai tu. Tulang-tulang kecil tu berterbanganlah ke udara. Wanita tua tu terus menjerit. Jeritan dia memang cukup mengerikan. Sebelum dia hilang dalam kabus, dia sempat pandang Ammar dengan penuh kebencian tau. Lepas tu, dia cakap macam ni. Dia cakap dia akan kembali semula. Ammar dia terus tersedar lah kan. Nasib baik mimpi. Tapi basah jugalah. Berpeluh jugalah. Nampak masa tu nafas Ammar ni tercungap-cungap tau. Baju memang basah lencun lah. Dan nama berpeluh kan. Masa tu Ammar cubalah nak pujuk diri dia sendiri. Mungkin cuma mimpi biasa je. Tak ada apa lah. Macam tu. Mungkin sebab tidur tengah hari. Macam tu lah. Mungkin sebab terlalu fikir pasal lipan bara pagi tadi. Tapi rupa-rupanya benda tu tak berhenti setakat tu. Lewat petang tu, Ammar dia hantarlah mesej dekat kakak dia. Dia ceritakan pasal kejadian lipan merah yang ditemui dekat kawasan rumah tu. Tak lama lepas tu kakak dia balas. Dan apa yang dia cerita tu terus buat Ammar terdiam tau. Rupanya malam sebelum kejadian tu, kakak Ammar bermimpi seekor lipan besar menyengat buku lali kaki kanan dia. Mula-mula Ammar ingatkan tu cuma mimpi biasa. Tapi kakak dia lepas tu ceritakan sesuatu yang lebih menakutkan. Bila dia bangun subuh, ada kesan lebam hitam dekat tempat yang sama seperti lokasi sengatan dalam mimpi. Masa tu Ammar dengan kakak dia sama-sama rasa benda ni dah mula jadi pelik. Tapi diorang ambil keputusan untuk diamkan dululah daripada ahli keluarga yang lain. Tak nak panikkan sesiapa masa tu. Keesokan harinya suasana jadi lebih serius tau. Datuk dia tiba-tiba suruh semua anak, menantu, cucu berkumpul dekat rumah pusaka waktu asar gitu. Bila semua dah duduk dalam ruang tamu, Datuk dia mula bercerita lah. Malam sebelumnya, Datuk dia juga bermimpi. Dalam mimpi tu, seorang wanita tua berpakaian hitam dengan rantai tulang manusia datang ke rumah pusaka tu. Lepas tu, wanita tu mengheret nenek dengan ibu saudara Ammar menuju ke kawasan tanah perkuburan lama dekat hujung kampung. Sebaik je Datuk dia habis menggambarkan rupa wanita tu, darah Ammar terus rasa macam berhenti mengalir. Sebab rupa yang Datuk dia cerita tu sama 100% dengan wanita dalam mimpi Ammar. Termasuklah rantai tulang yang digantung dekat dada tu. Masa tu Ammar dah tak boleh diam lagi tau. Ammar terus ceritakan semuanya. Pasal mimpi pertarungan, pasal rantai tulang tu, pasal kakak yang ada kesan lebam misteri. Semua dia cerita. Bila dengar cerita tu, wajah Datuk dia terus berubah serius. Menurut Datuk dia, besar kemungkinan ada orang sedang menghantar sesuatu pada keluarga diorang. Atas sebab itulah Datuk dia minta semua ahli keluarga bermalam dekat rumah pusaka malam tersebut. Tak lama lepas tu, seorang ustaz yang juga kenalan rapat Pakcik Ammar datang untuk membantu keadaan lah. Lepas solat isyak apa semua ngongek-ngongek, sesi rawatan dan juga pemeriksaan pun bermula. Masa tu ustaz minta lah semua orang bertenang. Selepas melakukan solat hajat, lepas tu adalah beberapa ikhtiar lain. Dia mula menjelaskan apa yang diperolehi oleh dia. Menurut ustaz tu, keluarga Ammar sebenarnya mempunyai 2 buah rumah. Satu rumah taman tempat diorang tinggal sekarang. Satu lagi rumah banglo lama yang kosong sebab sedang dalam proses ubah suai. Menurut ustaz, orang yang menghantar sihir itu sebenarnya pergi ke rumah banglo lama terlebih dahulu. Diorang taburkan tanah kubur yang telah dipuja di hadapan pintu pagar rumah tersebut. Sebab itulah dalam mimpi Datuk Ammar dulu muncul gambaran tanah perkuburan dan ahli keluarga yang diheret
ke sana. Yang lebih mengejutkan, sasaran sebenar bukan Ammar tau. Bukan ayah dia, bukan ibu dia, tapi nenek dan juga ibu saudara dia. Menurut ustaz tu, diorang dipilih sebab dianggap lebih mudah diserang. Bila dua orang ni jatuh sakit ataupun terganggu, kesan dia boleh merebak kepada seluruh keluarga dan mencetuskan pergaduhan besar. Pandai kan? Pandaikan mainan syaitan. Malah boleh membawa kepada keruntuhan rumah tangga ibu bapa Ammar. Tapi kan ustaz menjelaskan sesuatu yang melegakan jugalah. Serangan pertama tu gagal. Gagal sebab dua perkara. Pertama, pemuda yang menegur pasangan misteri dekat longkang pagi tadi tu, pada kejadian pagi tu, menurut ustaz, lipan bara yang dilihat tu bukan lipan biasa. Itu adalah dia macam manifestasi ataupun sisa sihir yang cuba dihantar masuk ke kawasan rumah. Bila perbuatan diorang ditegur sebelum sempat sihir tu bertapak, kekuatannya terus jadi lemah tau. Kedua, amalan rohani ahli keluarga Ammar sendirilah. Datuk dengan nenek Ammar ni memang aktif dengan masjid. Bacaan surah-surah lazim memang tak pernah tinggal, alhamdulillah. Ammar pula setiap sekolah asrama dia dah biasa amalkan al-maksurat pagi, petang, walaupun kadang-kadang ada jugalah yang tertinggal kan, alhamdulillah. Menurut ustaz, amalan-amalan itulah yang menjadi benteng korang. Sama-samalah kita beramal soleh. Malah dia percaya sebab itulah dalam mimpi Ammar berjaya memutuskan rantai tulang wanita tua tu. Rantai tulang tu simbol kekuatan yang dibawa oleh makhluk tersebut tau. Sebelum balik, ustaz sampai berpesan satu perkara kat diorang. Katanya orang yang berdendam terhadap keluarga Ammar ni berkemungkinan besar belum puas hati. Bila serangan pertama gagal, ada kemungkinan diorang akan cuba lagi dengan cara yang lebih kuat, cara yang lebih keras. Selepas proses pembersihan dilakukan kan, menggunakan air yasin dan beberapa ikhtiar lain, suasana rumah akhirnya dia jadi tenang semula macam tu. Sebelum tu memang susahlah nak digambarkan. Rumah yang biasa terasa selesa tiba-tiba rasa panas, rasa berat, rasa gelap. Macam ada sesuatu yang tak kena. Siapa pernah rasa dia akan tahulah situasi itu. Tapi selepas semuanya selesai, barulah diorang dapat bernafas lega. Diorang juga bersyukurlah sebab ibu Ammar yang sempat datang ke rumah banglo pada hari kejadian tu tak melangkah ke kawasan tanah yang ditabur dekat pintu pagar. Entah macam manalah kan, hati dia tiba-tiba rasa tak sedar hati. Lepas tu terus dia berpatah balik. Alhamdulillah, sentuhan orang kata apa itu, gerak diri Tuhan juga. Mungkin tu juga satu bentuk perlindungan daripada Allah. Bukan mungkin, memang ya. Akhirnya keluarga Ammar ni berjaya melepasi ujian pertama tu tanpa sebarang kehilangan ataupun musibah yang besar lah. Tapi kan ketenangan tu rupanya cuma sementara tuan korang. Sebab beberapa bulan selepas kejadian tu, satu lagi gangguan muncul. Dan kali ni apa yang datang jauh lebih dahsyat daripada serangan yang pertama. Itulah permulaan kepada siri kedua yang sampai hari ini masih menjadi antara episod paling menyeramkan dalam sejarah keluarga Ammar tau. Okey, korang, kisah ni ada sambungan dia. InsyaAllah akak akan cuba ceritakan kemudian. Okey, akak teruskan kisah yang kedua pula. Nama pencerita ni Razlan. Apa yang Razlan nak ceritakan ni berlaku beberapa bulan lepas dan sampai sekarang masih menjadi antara pengalaman paling pelik lah sepanjang Razlan bekerja sebagai kontraktor. Banyak rumah lama Razlan pernah masuk, dari rumah tinggal, rumah usang dalam kebun, sampailah banglo yang dah bertahun-tahun kosong. Biasanya gangguan-gangguan kecil tu memang ada jugalah didengar daripada pekerja. Tapi Razlan ni jenis yang susah nak percaya selagi tak nampak dengan mata sendiri tau. Sampailah satu projek ni buat Razlan terpaksa fikir semula tentang banyak perkara. Di sebuah taman perumahan lama dekat utara tanah air, ada sebuah rumah banglo satu tingkat yang dah lama sangat ditinggalkan. Dinding luar dia penuh dengan lumut hijau, pagar besi dia dah berkarat sana sini. Manakala halaman rumah pula dah dipenuhi dengan semak samun sampai paras pinggang orang dewasa tau. Walaupun cuma rumah setingkat, saiz dia memang besar lah. Kalau dibawa ke Kuala Lumpur kan boleh tahan mewah jugalah nilainya. Tapi bagi penduduk taman tu, rumah tu lebih dikenali sebagai rumah hujung. Kalau siang nampak
biasa-biasa je, tapi bila malam menjelma kan, ramai yang sengaja elak daripada lalu depan rumah tu. Menurut cerita jiran-jiran lama lah, rumah tu dulu milik seorang wanita tua yang tinggal seorang diri kat situ. Selepas wanita tu meninggal dunia hampir 30 tahun, anak-anak dia berpindah dan rumah tu terus dibiarkan kosong tanpa penghuni. Dari tahun ke tahun, rumah tu makin uzur sampai jadi antara rumah paling menyeramkan dalam kawasan kat situ. Beberapa bulan lepas, bulan bila akak tak sure, seorang wanita bernama Puan Nadirah, dia belilah rumah tu dengan harga yang agak murah. Dia memang tahulah sejarah rumah tu, tapi dia nampak potensi yang ada pada bangunan tu, tahu. Jadi dia pun bercadang nak ubah suai keseluruhan rumah tu sebelum berpindah masuk bersama dengan keluarga dia. Untuk projek tu, dia melantik Razlan sebagai kontraktor utama. Hari pertama kerja berjalan macam biasa, okey. Pekerja mula tebas semak samun, buang sampah, pecahkan dinding lama, tukar siling yang rosak. Tak ada apa yang pelik lah. Tapi menjelang petang, seorang pekerja tiba-tiba datang dekat Razlan dengan muka yang tak sedap. Dia kata dia dengar bunyi kerusi diseret dalam ruang tamu. Masalahnya masa tu semua pekerja tengah berada dekat luar rumah tau. Tak ada siapa langsung dekat dalam. Mula-mula kan diorang ingat mungkinlah bunyi kayu lama ataupun serpihan perabot yang bergerak sendiri. Sebab kerja-kerja pecah dinding kan, bercampur lah semua. Tapi bila ditanya sesama sendiri, masing-masing mula rasa pelik tau. Hang masuk rumah tadi ke? Tanya seorang pekerja dia. Rakan dia terus geling kepala tau. Aku ingat hang yang masuk. Masing-masing cuba buat tak kisah tau. Konon-konon tak nak fikir bukan-bukan lah. Tapi gangguan tu makin menjadi-jadi. Hari demi hari ada je benda pelik berlaku. Ada tukur diletakkan dekat ruang tamu, tiba-tiba dijumpai dekat dalam dapur. Baldi cat yang disusun elok berubah tempat. Wayar yang baru dikemas tiba-tiba berselerak semula. Kadang-kadang ada terdengar bunyi langkah kaki perlahan atas siling walaupun bahagian loteng dah diperiksa kosong. Seorang pekerja Indonesia yang memang terkenal beranilah, dia pun pernah meluru keluar dari rumah tu sambil dia baca ayat-ayat suci tau. Bila Razlan tanya kenapa dia panik macam tu, dia cuma tunjuk ke arah dapur je. Kata dia nampak seorang wanita berdiri membelakangi diorang. Senyap, tak bergerak wanita tu. Berdiri dekat sinki dapur. Bila dipanggil dan ditegur, wanita tu perlahan berjalan menuju ke bilik belakang sebelum hilang macam asap. Sejak hari tu pekerja tu tak pernah lagi masuk ke rumah tu seorang diri tau. Bila malam pula keadaan jadi lebih teruk. Disebabkan projek perlu disiapkan cepat, ada beberapa pekerja yang ambil keputusan tidur dekat rumah tu. Tapi tak sampai seminggu, hampir semua angkat bendera putih. Ada yang terjaga tengah malam sebab rasa macam ada orang mencuit bahu berkali-kali. Bila buka mata tak ada siapa pun yang cuit bahu ke, yang terjaga ke tak ada. Tapi bunyi nafas perlahan kedengaran betul-betul dekat telinga macam ada orang. Ada juga yang terdengar orang berjalan dalam koridor waktu pukul 3 pagi. Bila keluar periksa, kosong, tak ada orang. Sampai satu tahap pekerja-pekerja mula berebut nak balik awal sebelum maghrib tau. Razlan masa tu dia masih cuba bersikap rasional lah. Pada Razlan mungkin sebab rumah tu terlalu lama kosong kan. Bila orang dah mula percaya ada gangguan, semua benda tu akan nampak menyeramkan lah. Tapi satu malam tu Razlan sendiri akhirnya mengalami sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Masa tu Razlan datang seorang-seorang diri. Dia nak periksakan kerja wiring yang baru dipasang siap dekat rumah tu. Rumah dah hampir kosong masa tu. Memang sunyi lah kan rumah kosong. Lampu pun cuma beberapa bahagian je yang menyala, belum sepenuhnya lagi. Masa tengah Razlan periksa suis dekat ruang tengah, tiba-tiba kedengaran ada bunyi orang menangis. Perlahan, sayu, datang dari arah dapur. Mula-mula Razlan fikir mungkin bunyi dari rumah jiran. Tapi bila diam dan dengar betul-betul, memang jelas bunyi tu datang dari dalam rumah tu. Dengan telefon sebagai lampu sulur kan, Razlan berjalanlah perlahan pergi ke arah dapur. Jantung masa tu memang dah mula berdegup laju lah. Bila sampai dekat dapur, suasana terus jadi sunyi. Tangisan tu tadi hilang
Lepas tu, di hujung dapur dekat kawasan Singki Lama, Razlan nampak seorang wanita tua berdiri membelakangi. Rambut dia putih, panjang, tubuh dia sedikit bongkok. Baju dia lusuh, dia berdiri diam je macam sedang memandang keluar tingkap tau. Belum sempat Razlan buka mulut, wanita tua tu bergerak perlahan dekat tepi dinding dan dalam sekelip mata hilang. Lesap macam tu je. Masa tu memang tak fikir panjang dah lah. Razlan terus keluar dari rumah dan dia masuk kereta. Esok pagi barulah Razlan tu datang balik semula. Keesokan harinya Razlan cerita semua benda yang berlaku pada Puan Nadirah. Razlan ingat dia akan batalkan projek ataupun tangguhkan kerja. Tapi wanita tu dia tenang je. Saya faham Razlan, tapi saya harap kerja ni dapat diteruskan. Kita buat elok-elok. Jadi walaupun berat hati, projek diteruskan sampai siap lah. Beberapa minggu lepas tu, rumah tu akhirnya siap sepenuhnya. Dinding baru dicat, lampu moden dipasang, lantai berkilat. Halaman yang dulu dipenuhi dengan semak samun sekarang nampak cantik, nampak terurus. Macam rumah baru lah. Sebagai rekod projek kan, Razlan pun dia ambil lah gambar setiap ruang rumah. Ruang tamu dia ambil, dapur dia ambil, bilik tidur pun dia ambil, laman depan, koridor, semualah dirakam untuk dihantar kepada pelanggan. Malam tu, masa Razlan semak gambar-gambar tersebut dalam komputer, tiba-tiba mata Razlan itu tumpu pada satu gambar ruang tamu. Dan masa itulah darah terus rasa berderau dah. Dekat belakang pintu utama rumah tu, ada seorang wanita tua berdiri. Separuh tubuh dia terlindung di sebalik daun pintu. Kulit dia pucat, tubuh dia kurus dan mata dia memandang tepat ke arah kamera. Bukan tu yang paling menyeramkan tau, ekspresi wajah dia. Tak marah, tak garang, tak pula menakutkan. Sebaliknya nampak sangat sedih, macam seseorang yang kehilangan sesuatu yang amat berharga. Razlan ni teruslah zoom gambar tu beberapa kali, tapi wajah wanita tu tetap tak ada. Jelaslah, bukan pantulan cahaya, bukan kesan kamera, bukan bayang-bayang. Memang ada seseorang berdiri dekat situ. Dengan tangan yang mula menggigil, Razlan tunjuk gambar tu kepada Puan Nadirah. Wanita tu diam lama sangat. Lama betul. Sampai tak tahu nak cakap apa dah. Beberapa hari sebelum keluarga dia berpindah masuk, Puan Nadirah ambil keputusan nak jemput orang masjid datang baca Yasin dan mengadakan kenduri doa selamat lah. Buat pertama kalinya selepas puluhan tahun, rumah yang sunyi itu dipenuhi dengan suara manusia dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana rumah tu terasa berbeza lah. Lebih tenang, lebih hidup. Ketika sesi kenduri itu berlangsung, Puan Nadirah ni sempatlah ditunjukkan gambar wanita tua tu pada isteri imam masjid. Sebaik je tengok gambar tu kan, wajah wanita tu dia jadi berubah tau. Dia pandang lama sebelum suara perlahan. Kalau saya tak silap lah, muka ni macam pemilik asal rumah ni. Teruslah suasana tu jadi senyap. Ramai yang saling berpandangan sesama sendiri tau korang. Imam masjid lepas tu dia membantu melakukan bacaan doa dan pembersihan rumah mengikut cara hitam lah macam tu. Setiap ruang rumah dibacakan surah-surah tertentu sambil memohon perlindungan daripada Allah. Sejak malam tu kan, gangguan terus hilang lah. Tak ada lagi lah bunyi kerusi diserik, tak ada lagi langkah kaki atas siling semua, tak ada, Alhamdulillah. Tak ada lagi tangisan kat dapur. Pekerja yang datang pun dia pasang kabinet apa semua dan perabot. Selepas tu pun langsung tak mengalami apa-apa gangguan macam tu. Rumah tu akhirnya kembali menjadi sebuah rumah yang normal lah. Tapi kan hingga ke hari ni Puan Nadirah masih menyimpan gambar tu dalam telefon lama milik dia. Kadang-kadang bila dia buka semula gambar tu, dia akan termenung sekejap tau melihat wajah wanita tua yang berdiri kat belakang pintu tu. Bukan wajah yang menakutkan bagi dia lah, tapi wajah yang penuh dengan kesedihan. Seolah-olah wanita tua tu melihat rumah yang pernah jadi tempat dia membesarkan keluarga dia, ketawa, menangis dan menghabiskan hampir seluruh hidup dia kat situ. Mungkin gangguan yang berlaku selama tu mungkin bukan sebab marah ke, macam tu, bukan sebab dendam ke, dan bukan juga sebab nak mencederakan sesiapa. Mungkin wanita tua tu cuma belum bersedia nak melepaskan rumah yang pernah jadi
dunia dia selama berpuluh tahun. Dan mungkin juga gambar yang dirakam oleh kamera Razlan tu pada hari terakhir pengubahsuaian rumah tu adalah cara terakhir lah dia mengucapkan selamat tinggal. Allah Alam bisawab. Tak tahu nak jawab. Kisah yang ketiga pula. Lembaga bertudung hitam di pohon beringin. Kisah ni diceritakan Ikram. Apa yang Ikram nak ceritakan ni berlaku lebih kurang 20 tahun yang lepas lah. Masa tu Ikram masih budak sekolah rendah lagi. Sampai sekarang ni, walaupun dah berpuluh tahun lalu, kejadian tu masih segar dalam kepala dia tau. Kadang-kadang bila teringat balik semula kan, waktu nak tidur malam memang automatik bulu roma tu berdiri tegak lah. Sampai hari ni Ikram tak dapat nak cari jawapan yang logik lah tentang apa yang sebenarnya yang Ikram nampak malam tu. Lagi difikirkan, lagi banyak lah persoalan yang muncul. Kenapa benda tu ada? Kenapa Ikram yang nampak? Dan kenapa apa yang berlaku malam tu langsung tak masuk akal? Masa tu cuti sekolah hujung tahun. Macam biasalah, setiap kali cuti panjang kan, keluarga Ikram ni mestilah balik kampung arwah datuk dia dekat Kuala Kangsar, Perak. Kampung tu memang cantik korang. Kiri kanan penuh dengan pokok getah, dusun berbuahan, rumah-rumah kayu lama yang masih kekal macam zaman dulu. Siang hari memang aman lah, tenang. Bunyi burung, bunyi ayam dan angin yang lalu celah pokok buat suasana kampung tu cukup mendamaikan. Tapi macam kebanyakan kampung lama yang lain lah, tempat tu pun penuh dengan cerita seram. Sejak kecil lagi Ikram ni dah biasa dengar cerita orang tua-tua pasal bunyi rantai diserik tengah malam, orang hilang dalam kebun getah, harimau jadian, penanggal lah, macam-macam lah lagi. Masa tu Ikram dengar sekadar suka-suka je lah, tak pernah nak ambil serius pun dah nama budak kan. Sampailah malam yang mengubah semua tu. Kejadian tu berlaku waktu senja. Lepas maghrib macam biasalah Ikram ni ikutlah abang-abang sepupu dia pergi surau kampung. Sebab Ikram yang paling kecil dalam kumpulan tu. Jadi apa je diorang buat, memang Ikram ikut je lah. Naik basikal ramai-ramai menuju ke surau memang antara perkara paling menyeronokkan waktu cuti dekat kampung tu lah. Lepas selesai solat maghrib, diorang semua lepaklah dekat kawasan belakang surau sementara nak tunggukan isyak. Dekat belakang surau tu ada kawasan lapang yang biasa jadi tempat budak-budak kampung berkumpul. Bila dah ramai-ramai ni mulalah bersembang kosong kan, bergelak ketawa, ngusik-mengusik, ngusik-mengusik semualah. Sampailah azan isyak berkumandang pun diorang masih duduk melepak dekat luar. Ya, memang sengajalah ponteng berjemaah malam tu. Belakang surau tu pula dia agak sunyi. Adalah beberapa batang pokok buah tua. Buah apa tua? Lantaklah. Dan selebihnya tu cuma kawasan kebun getah yang gelap serta tebal. Bila malam memang nampak macam lautan hitam lah. Masa diorang rancak bersembang, ngongek-ngongek semua pasal bola sepak lah, Ikram pula dah mula bosan dah. Mata dah melilau ke kawasan belakang. Dan masa tu lah Ikram nampak sesuatu yang pelik tau. Jauh dalam kawasan kebun getah tu, ada sebuah pondok kayu lama. Jarak dia lebih kurang 100 meter dari tempat diorang duduk. Pondok tu nampak usang, bertiang, bertangga dan cuma diterangi oleh sebiji mentul kuning yang malap yang berkelip-kelip. Ikram teruslah tertanya-tanya, siapa pula yang tinggal kat kebun getah macam ni? Entah kenapa mata dia terus melekat pada pondok tu. Walaupun kawan-kawan tengah sembang apa semua, macam-macam disembangkan, Ikram langsung tak fokus dengan perbualan diorang tu. Lepas tu tiba-tiba Ikram nampak seorang wanita ngorang dekat pondok tu. Wanita tu berdiri dekat tangga pondok tu. Dia pakai tudung hitam labuh yang menutupi seluruh tubuh dia. Masa tu teruslah timbul rasa pelik. Sebab tadi Ikram yakin pintu pondok tu tertutup rapat. Tapi bila masa pula wanita tu keluar? Ikram cubalah tenung betul-betul dekat pondok tu. Wanita tu langsung tak bergerak tau. Kaku dekat situ. Dalam keadaan yang senyap macam patung. Sedangkan dalam surau, masa tu imam tengah baca surah dalam solat isyak. Tapi wanita tu pula berdiri seorang diri dalam gelap. Tengah Ikram asyik memerhati tu, tiba-tiba kan seorang kawan menyergah daripada belakang. "Oi Ikram, baju kau hitam kan malam ni kan?" Ikram teruslah tersentak. Rupanya beberapa orang budak kampung dah mencangkung dah sebelah dia tanpa dia sedar tau. Kenapa? Dia tengah bela kan, sebab dia memandang ke pondok tu, tiba-tiba pula kena macam tu kan. Kau pergi petik rambutan dekat pagar surau tu jap.
Rupanya dia orang nak curi rambutan. Ikram teruslah menolak. Benda tak baik, jangan ikut. Tak nak lah. Kalau kena tangkap, mampus aku kena marah. Dia orang teruslah gelakkan Ikram tau. Lepas tu semua bangun dan pergi cari galah pula. Pergi cari galah dekat depan surau. Tinggallah Ikram seorang diri dekat belakang. Bila suasana jadi sunyi, baru Ikram rasa tak sedap hati. Ikram pun bangun, dia nak ikutlah yang diorang tu semua. Tapi sebelum bergerak kan, mata dia sempat menjeling sekali lagi ke arah pondok tu tadi. Dan masa itulah seluruh badan Ikram ni terus membeku. Wanita bertudung hitam tu dah tak berada dekat pondok tu. Sebaliknya, dia dah berada jauh ke depan. Tengah berdiri dekat laluan kebun getah korang. Jarak dia dengan pondok tu terlalu jauh untuk seseorang bergerak dalam masa beberapa saat tu. Masa tu tekak Ikram terus jadi haus, kering tau. Jantung dia dudak bukan main laju. Tapi tu belum bahagian yang paling menyeramkan korang. Di atas bahu kanan wanita tu ada satu cahaya kecil berwarna biru kehijauan yang terapung. Macam berbola api kecil macam tu. Dia bergerak perlahan-lahan atas bahu dia lah benda tu. Kedua-dua tangan wanita tu langsung tak nampak, seolah-olah tersembunyi dalam pakaian hitam yang dipakai. Ikram cubalah bergerak kan, tapi kaki dia langsung tak nak ikut arahan. Macam dipaku atas tanah tau. Nak jerit pun memang tak boleh. Tak boleh. Nak panggil orang pun memang tak keluar suara. Lepas tu dalam sekali mata je kan, wanita tu dah berada jauh lebih dekat. Dekat sangat. Dan hanya beberapa meter dari tempat Ikram berdiri sekarang ni, dia langsung tak berjalan. Dia macam terapung. Dia macam meluncur perlahan atas tanah tanpa bunyi langkah. Tak ada pun lengguk bahu. Berjalan, tak ada. Tanpa bunyi daun kering dipijak semua. Memang tak masuk akal. Tanpa bunyi apa-apa lagi pula. Masa cahaya dari surau tu terkena sedikit pada bahagian muka dia kan, Ikram nampak sesuatu yang sampai sekarang tak boleh dilupakan Ikram. Wanita tu, dia tak ada muka. Langsung tak ada. Dia tak ada mata, tak ada hidung, dia tak ada mulut, termasuk kening. Tak ada apa-apa, kosong. Cuma permukaan kulit putih pucat yang rata, macam kain putih yang ditegangkan macam tu. Kosong, licin, macam kulit telur. Tak berwajah langsung korang. Masa tu peluh dah mengalir satu badan tau. Tangan dah menggigil. Nafas dia jadi macam pendek dah. Ikram, dia gosokkan mata dia berkali-kali. Tapi apa yang dilihat tu tetap juga sama. Makhluk tu memang tak ada wajah. Tak ada. Berbola cahaya biru kehijauan atas bahu dia pula masih terapung-apung perlahan. Lepas tu benda tu berhenti. Senyap kat situ je. Dia memandang tepat ke arah Ikram. Walaupun tak ada mata, Ikram tetap rasa tau benda tu sedang memandang ke arah dia. Lepas tu badan dia bergerak perlahan ke tepi. Seolah-olah dia cuba nak bersembunyi di belakang batang pokok getah yang besar. Tapi arah tubuh dia masih menghadap tepat ke arah Ikram. Masa tu memang Ikram rasa macam nak pengsan tau. Tiba-tiba kan, "Oi, kau menung apa lagi kat situ?" Satu tepukan kuat singgah atas bahu dia. Ikram teruslah melompat. Rupanya abang sulung dia datang dari belakang korang. Muka Ikram masa tu memang pucat gila lah, pucat lesi. Abang dia terus tarik tangan Ikram. "Jom cepat. Orang dah nak pergi kenduri doa selamat ni, jom." Tanpa banyak soal, Ikram ikut je lah. Masa sampai depan surau, semua budak-budak dah tunggu dah atas basikal masing-masing. Ikram pula masih teringat benda yang baru dia tengok. Sepanjang perjalanan ke rumah kenduri kan, Ikram langsung tak bercakap. Sampai dekat rumah kenduri yang terang benderang dan ramai orang tu, barulah semangat datang balik. Sikit dia semangat datang. Masa tu Ikram terus tarik abang dia ke tepi nak ceritakan semuanya lah. Dari pondok kayu, sampai perempuan tak berwajah tu, sampai cahaya biru atas bahu tu, sampai semua sekali lah dia cerita. Bila cerita habis, abang yang tadi senyum terus diam tau. Muka dia berubah serius tau. Pucat. Dia pandang tepat ke arah mata Ikram sebelum bercakap perlahan. "Ikram, kau jangan merepek Ikram." Ikram teruslah jawab. "Demi Allah bang, memang Ikram nampak." Abang dia terus menggeleng kepala perlahan kan. Lepas tu dia cakap sesuatu yang buat seluruh badan Ikram ni kembali sejuk. "Sejak abang lahir sampai sekarang kawasan belakang surau tu memang
Cuma ada kebun getah je. Tak pernah ada pondok, tak pernah ada rumah, tak pernah ada sesiapa kat situ. Masa tu Ikram terus terdiam lah. Sebab apa yang Ikram nampak tadi bukan sekadar wanita bertudung hitam. Ikram juga nampak pondok kayu yang jelas berdiri dalam kebun getah tersebut. Pondok yang menurut abang dia langsung tak pernah wujud tau. Sampai hari ni setiap kali Ikram balik kampung dan lalu kawasan belakang surau tu, Ikram tetap akan menjeling ke arah kebun getah tu nak tengok pondok tu. Tapi pondok kayu yang Ikram nampak malam tu tak pernah muncul lagi lepas tu. Dan mungkin lebih baik macam tu lah. Sebab ada sesetengah benda yang kita nampak sekali dalam hidup kita tu dah cukup dah membuatkan kita ni tak payahlah nak tengok untuk kali kedua. Tak payah. Itulah kisah yang ketiga. Akak teruskan dengan kisah yang keempat. Panjang now semua cerita ni. Tajuk dia Kabus Puaka Gunung Jerai. Kisah ni diceritakan oleh Khairul. Apa yang Khairul nak ceritakan ni berlaku sekitar hujung tahun 2004. Beberapa minggu selepas majlis pertunangan Khairul dengan Maya selesai kan. Pada asalnya percutian tu dia cuma nak jadi satu trip santai untuk berehat dan hilangkan penat selepas urusan keluarga yang agak sibuk lah. Tapi siapa sangka percutian yang sepatutnya jadi kenangan manis bertukar jadi antara pengalaman paling menyeramkan yang tak pernah Khairul dengan keluarga tunang dia lalui sepanjang hidup tau. Masa tu Khairul, Maya, ibu bapa Maya ataupun Pak Cik Salman lah ibu bapa Maya ni dengan Mak Cik Zainab serta Mak Su Kamariah ni bercadang bercuti beberapa hari dekat sebuah pusat peranginan tanah tinggi dekat kawasan Gunung Jerai. Disebabkan waktu tu bukan musim cuti sekolah, so kawasan resort apartment yang diorang tempah memang sunyi gila lah, tak ramai pelancong. Malah ada masanya terasa macam satu bangunan tu cuma dihuni oleh diorang je. Petang tu lebih kurang pukul 6 macam tu, van yang Khairul pandu akhirnya sampailah ke kawasan apartmen tu. Walaupun jam baru menunjukkan waktu petang, suasana dekat kawasan gunung dah mula malap. Macam lampu pula. Dah mula gelap sebab kabus tebal yang menyelubungilah hampir seluruh kawasan. Bila masuk ke kawasan parking dekat bawah tanah apartmen, entah kenapa suasana terus rasa lain macam tau. Basement tu gelap, sunyi, lampu pula banyak yang malap dan berkelip-kelip. Macam dalam cerita seram tau. Belum sempat diorang keluarkan barang, semua beg-beg semua, satu bau yang cukup kuat terus menusuk hidung diorang. Bau kemenyan memang pekat gila sampai pedihkan mata diorang. Macam baru lepas orang buat upacara tertentulah dekat situ. Maya yang memang jenis mulut laser dan tak percayalah benda-benda yang mistik tu teruslah bersuara. Siapalah pula bakar kemenyan dekat tempat macam ni? Siap gelak-gelak lagi masa tu tau. Siap buat lawak pasal orang buat benda-benda syirik. Masa tu Pak Cik Salman dengan Mak Cik Zainab terus pandang pada Maya lah. Muka masing-masing dah berubah. Orang tua-tua memang pantang lah kalau dekat tempat asing cakap lepas macam tu kan. Tapi Maya masa tu dia buat biasa je lah. Lepas angkat barang, diorang teruslah daftar masuk ke apartmen yang terletak di tingkat 7. Selesai urusan dekat kaunter, diorang pun berjalan melalui koridor luar menuju ke lift. Kabus tebal mula masuk melalui ruang tubuh kebangunan tau. Jarak penglihatan pun makin pendek. Tiba-tiba Maya berhenti. Dia terus tunjuk ke arah taman kecil dekat hujung koridor. Ada orang kat situ. Semua terus pandang. Dalam sama-sama kabus memang nampak kelibat seorang lelaki. Tubuh lelaki tu kurus, kulit dia hitam legam, dia tak berbaju. Dan dia sedang mencangkung dekat pembahagi jalan sambil dia menghadap dinding kosong tau. Dalam keadaan dia diam lah, tak bergerak langsung. Maya pula tanpa fikir panjang teruslah dia bersuara kuat. Berani benar kau ni Maya. Pak Cik buat apa seorang-seorang dalam kabus macam ni? Dia tanya. Sebaik je ayat tu keluar dari mulut si Maya ni, bau kemenyan yang memenuhi udara tadi tiba-tiba hilang. Digantikan dengan bau bunga kemboja yang sangat kuat. Terlalu kuat sampai semua boleh hidu. Masa tu orang-orang tua dalam rombongan tu terus diam. Tak ada siapa nak komen apa-apa
apa pun. Sebab diorang tahu ada benda yang tak kena. Sampai dekat apartmen, diorang terus masuk dan diorang bagi-bahagikanlah bilik. Apartmen tu dia ada 3 bilik tidur lah. Mek Su Kamariah tidur sekali dengan Maya, Pakcik Salman dengan Makcik Zainab dalam bilik kedua. Khairul pula dia tidur sorang-sorang dirilah dalam bilik paling ujung dekat dapur. Walaupun apartmen tu besar kan, entah kenapalah suasana dia terasa suram tau. Dinding nampak kusam, udara berbau hapak dan suasana dalam rumah macam terlalu sunyi. Malam pun semakinlah larut. Hujan pun mula turun perlahan dekat luar. Bunyi titisan hujan pada tingkap sepatutnya buat orang rasa tenang kan. Tapi malam tu tak ada siapa pun rasa tenang. Dalam bilik pertama, Mek Su Kamariah langsung tak dapat tidur lena tau. Entah kenapa hati dia gelisah sangat. Sedang dia cuba pejam mata, tiba-tiba kedengaran bunyi ketukan pada dinding. Tuk, tuk, tuk. Perlahan je, tapi berirama. Mula-mula dia ingat mungkin Pakcik Salman tu bergurau dari bilik sebelah, mungkin. Tapi beberapa minit lepas tu bunyi tu berpindah ke tingkap. Dan kali ni lebih kuat. Tuk, tuk, tuk. Dia ketuknya lebih kuat. Masa tu darah dia terus rasa sejuk lah. Sebab bilik tu berada di tingkat 7 korang. Mana mungkin orang berdiri dekat luar tingkap? Tak logik kan? Belum sempat dia nak tenangkan diri, bunyi ketukan tu bertukar menjadi bunyi cakaran tau. Krik. Mencakar di kawasan dinding. Macam kuku panjang sedang menggesek cermin. Makin lama makin kuat, makin ganas. Maksud cuba nak kejutkan Maya masa tu, tapi itulah tubuh dia langsung tak boleh nak bergerak kan. Mulut nak menjerit pun tak keluar suara. Macam seluruh badan dia tu dikunci. Dia cuma mampu baca ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati sambil dia menahan ketakutan sampailah peluh membasahi badan dia. Itu je. Dekat bilik sebelah pula, Pakcik Salman dengan Makcik Zainab dia tengah berdepan gangguan yang lain pula. Masa tengah lena tidur, Makcik Zainab dia terjaga sebab dia terasa katil dia tu bergerak tau. Tapi pergerakan tu perlahan. Macam ada orang yang goncang dari bawah. Lepas tu muncul bunyi sesuatu diserik bawah katil. Serek-serek diserik tau. Pakcik Salman yang memang bekas tentera, dia teruslah bangun. Dia capai lampu suluh, dia periksalah bawah katil, dia tengok kosong. Tak ada apa-apa pun. Tapi perasaan tak sedap hati tu tetap ada tau. Dia terus ambil wuduk dan dia mula melaungkan azan lah dalam bilik. Tapi kan benda yang berlaku selepas tu lagi menakutkan. Bunyi cakaran bawah katil tu dia jadi semakin kuat. Katil pula mula bergegar dengan lebih ganas. Macam ada sesuatu sedang cuba terbalikkan katil tu. Makcik Zainab masa tu dia dah menggigil dah. Tapi Pakcik Salman dia tetap bertahan lah. Sebab dia ada pengalaman. Dengan suara tegas dia pun teruslah bercakap. Kami cuma nak menumpang satu malam je. Esok pagi kami keluar. Anehnya selepas tu gangguan dah mula perlahan. Sedikit demi sedikit macam tu sampailah akhirnya keadaan kembali sunyi. Tapi diorang tetap tak dapat tidur sampailah ke subuh. Dalam masa yang sama, Khairul pula dia berdepan pengalaman paling mengerikan sepanjang hidup dia lah. Sejak masuk bilik lagi, Khairul memang tak selesa tau. Bilik tu terlalu sejuk yang tak normal. Sampai rasa masuk ke tulang dia macam tu. Khairul cuba nak tidur, tapi mata dia langsung tak boleh nak lelap. Sedang terbaring, Khairul nampak satu bayangan hitam besar muncul dekat pintu bilik dia. Perlahan bayangan tu makin jelas dan akhirnya berubah dia jadi susuk seorang wanita tua. Tubuh dia dibalut dengan kain putih. Kain putih lusuh macam kain kafan. Rambut dia panjang, mengurai. Wanita tu dia tak berjalan tau. Pergerakan tanpa pergerakan kaki. Tak menampakkan kaki. Perlahanlah melayang dalam bilik tu. Lepas tu berhenti dekat satu sudut tu. Apa yang buat Khairul makin seram? Wanita tu menghadap ke arah yang bertentangan daripada kiblat. Macam sedang melakukan sesuatu yang pelik. Tiba-tiba kan seluruh badan Khairul jadi kaku. Dia tak boleh bergerak lah kat situ. Tak boleh nak bangun. Tak boleh nak menjerit. Macam ditindih sesuatu yang sangat berat. Khairul dicuba baca ayatul kursi dalam hati. Tapi setiap kali Khairul mula membaca, ada satu suara dekat telinga dia tau. Suara perempuan tua. Suara dia garau. Suara tu ikut membaca sama apa yang Khairul cuba baca. Terlalu laju, terlalu dekat.
macam sengaja ngejek dan sengaja nak ganggu bacaan Khairul. Semakin Khairul cuba nak fokus, semakin suara tu mengelirukan Khairul tau. Keadaan tu berlarutan sampailah azan subuh berkumandang daripada kawasan pekan bawah gunung. Macam tu. Barulah semuanya hilang. Pagi tu suasana dekat meja makan memang pelik lah. Sebab semua diam. Tak ada yang banyak bercakap. Masing-masing nampak letih. Muka pun macam tak bermaya semualah. Diorang kemas barang dengan cepat. Tak ada siapa yang cadang nak sambung bercuti masa tu. Keputusan dia buat serta-merta. Keputusannya ialah balik. Masa van dah jauh meninggalkan kawasan Gunung Jerai dan juga menuruni jalan berbukit, barulah seorang demi seorang mula buka cerita. Maksud cerita pasal ketukan dan juga cakaran dekat tingkap. Pakcik Salman ceritalah pasal bunyi bawah katil dan katil bergegar. Khairul pula ceritalah apa yang berlaku dalam bilik dia. Dan masa tu Maya akhirnya mengaku juga sesuatu. Rupa-rupanya malam tu dia langsung tak boleh tidur. Dia dengar semua bunyi ketukan dekat tingkap tau. Dia dengar semua bunyi yang pelik dalam bilik. Tapi dia terlalu takut untuk bergerak, untuk bersuara. Sejak kejadian tu Maya berubah sepenuhnya lah. Orang yang dulu dia suka bergurau pasal benda-benda mistik, suka cakap lepas dekat tempat yang asing, dah jadi jauh lebih berhati-hati lah. Kalau masuk kawasan hutan, hotel lama ke apa ke, tempat yang tak dikenali, dia akan jaga percakapan dia betul-betul lah. Dia jaga adab dia. Sebab pengalaman malam berkabus dekat Gunung Jerai tu mengajar satu perkara yang susah nak dilupakan. Bukan semua benda yang kita nampak boleh dijelaskan dengan logik tau. Dan bukan semua tempat singgah sebenarnya kosong, walaupun pada mata kasar memang nampak biasa je. Sampai hari ni bila Khairul teringat semula kan, bau kemenyan yang bertukar jadi bau bunga kemboja petang tu, satu badan tu dia masih terasa seram lah. Entah siapa lah lelaki hitam yang mencangkung dalam kabus tu dan entah apalah yang menumpang bersama diorang kat apartmen tingkat 7 pada malam tu. Yang pasti diorang semua balik dengan selamat lah. Itu yang paling penting, Alhamdulillah. Dan tak ada seorang pun dalam rombongan tu yang pernah kembali menginap kat kawasan tu lagi. Itulah tu. Selesailah 4 kisah seram. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Dan jangan lupalah korang kuatkan iman, tingkatkan amalan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.